Kipas ni sesuai untuk sesiapa yang cepat rasa panas tak kira tempat. Angin dia terus sejukkan semula. Ni tahan typhoon fan. Design dia serius nampak solid, lasak dan heavy duty. First time abang tengok kipas yang ada dual blade macam ni. Angin dia serius memang kuat. Kekuatan angin dia boleh adjust sampai speed 8. Dia juga boleh rotate 45 darjah dan 90 darjah macam ni. Nak tilt atas bawah pun boleh juga. Kat frame dia ni ada lampu macam ni, so malam-malam pun terang. Kat bawah dia ni pula ada hook macam ni, so boleh sangkut kat kemah bila camping. Kapasiti bateri dia 16,000 mAh, so memang tahan lama. Tambah best, kipas ni boleh jadi power bank juga. Cucuk je kabel charger phone korang kat sini, dah boleh terus cas. Nak cas kipas ni pula, korang cucuk je kabel type C kat sini, settle. Dia ada bagi bag juga, so senang untuk nak simpan dan bawa dia ke mana-mana. Bagi abang, kipas ni memang penyelamat pelbagai situasi. Sangat berbaloi dan wajib untuk korang ada. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.